Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, terima kasih Puan Mila untuk pemudah acara kita pada hari inilah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua yang dapat hadirlah, yang berusaha, Tuan KPP, pegawai GPN, khususnya pegawai 3PK lah, pegawai bidang khusus di 3PK, SKPK Pendidikan Khas Sungai Petani, pegawai-pegawai PPD yang dapat hadir bersama kita, tuan-tuan guru besar, atau mungkin juga diwakili oleh penolong kanan ataupun penyelaras pendidikan khas, serta guru-guru yang saya hormati sekalian lah. Jadi pada hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu dalam satu SLU lah untuk menyelaras satu program yang kita panggil sebagai prospek lah. Jadi program prospek ini telah dimula dilaksanakan pada tahun lepas, iaitu melibatkan 10 buah sekolah lah, 10 buah sekolah yang mana setiap PPD diwakili oleh sebuah sekolah lah. Dan pada tahun ini giliran sekolah tuan-tuan dan perempuan jugalah untuk terlibat di dalam program prospek. Jadi program prospek bagi tahun ini adalah merupakan satu inisiatif lah untuk memberi fokus kepada peningkatan kebersanan pembelajaran dan juga kemahiran fungsional bagi murid-murid berkeperluan pendidikan khas lah. Jadi program ini akan dikendalikan lah oleh pegawai-pegawai bidang khusus dan mereka ini mempunyai kepakaran dalam bidang terapi cara kerja, psikologi pendidikan dan juga terapi pertuturan lah. Jadi mereka akan cuba membantu pihak sekolah, bimbingan kepada pihak sekolah melalui program yang kita panggil prospek ni lah. Jadi sudah tentulah dalam menguruskan murid-murid berkeperluan pendidikan khas, guru-guru akan menghadapi isu dan juga cabaran lah berkaitan dengan pengurusan murid berkeperluan pendidikan khas. Sebab murid-murid berkeperluan pendidikan khas ni dia tidak samalah dengan murid-murid di arus perdana. Mereka ada karakter mereka sendiri dan kita perlu memahami dan kita perlu pandailah untuk mengurus mereka lah. Jadi sudah tentu ada banyak cabaran yang mungkin akan orang kata apa menjadi cabaran terhadap tugas kita lah untuk melaksanakan PDP secara berkesan lah. Jadi program ini akan bermula pada bulan Februari dan insyaAllah lah akan berakhir pada bulan Oktober lah. Jadi pada tahun ini kita libatkan 12 buah sekolah yang mana semua PPD akan terlibat lah. Cuma ada beberapa PPD lah yang ada 2 buah sekolah lah. Tapi sengkurangnya ada sebuah sekolah lah yang terlibat dalam program ini. Jadi program ini akan berlaku dalam 2 fasa dan pelaksanaan program ini adalah lebih terstruktur lah. Jadi selain daripada prospek ini juga sebenarnya pegawai PK kita hadir ke sekolah tuan-tuan dan perempuan untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan konsultasi lah dan juga coaching dan juga mentoring lah bagi sekolah-sekolah yang ada isu. Bagi sekolah-sekolah yang ada MBPK yang ada isu lah, ada berbagai isu. Jadi biasanya saya akan meminta pegawai 3PK, pegawai bidang khusus untuk turun ke sekolah tuan-tuan dan perempuan lah. Jadi alhamdulillah lah pada tahun lepas dengan kehadiran pegawai 3PK kita ini telah menyelesaikan banyak masalah lah. Ada setengah MBPK kita yang tidak hadir ke sekolah akibat isu-isu tertentu, berjaya dibawa balik ke sekolah lah. Begitu juga pengurusan murid-murid di dalam kelas lah, terutama sekali pengurusan diri. Alhamdulillah lah 3PK ini telah berjaya untuk membimbing guru-guru kita dalam menangani murid-murid keperluan pendidikan khas inilah. Kerana murid-murid berkeperluan khas ini memang ada karakter yang tersendiri lah. Dan guru-guru kita pun ada pelbagai latar belakang lah. Dan kebanyakan kita ini
bukanlah datang daripada background ataupun berlatar belakangkan guru-guru pendidikan khas. Maksudnya kita mengikuti option kita tu dalam pendidikan khas. Kebanyakan guru-guru kita adalah guru-guru convert yang kita beri kursus pendedahan selama 3 hari. Sudah tentulah kursus-kursus ini tidak memadai lah. Sebenarnya dia memerlukan agar kita mengambil inisiatif tersendirilah untuk lebih mendalami, lebih memahami murid-murid berkeperluan pendidikan khas inilah. InsyaAllah program ini akan menggunakan pendekatan coaching dan mentoring, dan juga akan ada sesi amali lah. Jadi kita akan buat penambahbaikan sedikit daripada pelaksanaan kita pada tahun-tahun yang lepas lah. Yang kali ini kita memang mengharapkan penglibatan aktif dalam kalangan guru-guru kita lah. Kita tak nak guru-guru kita hanya menjadi pemerhati sahaja dalam aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan, dan kita nak juga guru-guru kita terlibat secara aktif lah, supaya mereka dapat praktis terus apakah ilmu dan juga kemahiran yang akan diberikan oleh pegawai bidang khusus kita lah. Jadi program ini juga akan menggunakan pendekatan akronim, menggunakan akronim MAIN, jom main. Main ni bukanlah main main yang ni lah, main yang ada peranan je lah. Konsep main itulah, iaitu manipulatif, aktif, interaktif, dan juga nilai emosi akan digunakan sepanjang pendekatan ini. Okey, jadi saya amat mengharapkanlah di pihak sekolah akan mengambil kesempatan sepenuhnya atas kehadiran pegawai-pegawai bidang khusus ke sekolah tuan-tuan dan puan-puan nantilah, supaya kita dapat menangani isu-isu yang menjadi cabaran terhadap pelaksanaan PDP yang berkesan lah. Kita tidak boleh menjadikan alasan ketidakupayaan murid ini sebab untuk tidak melaksanakan PDP seperti yang sepatutnya lah. Seperti mana yang kita tahu, dalam kurikulum kita ada tuntutan mata pelajaran yang kita perlu laksanakan, yang terdiri daripada mata pelajaran trust dan juga mata pelajaran kemahiran lah. Jadi kita ada di SKP kita ada standard kandungan kita, dan kita akan ada standard pembelajaran kita lah. Dan pada tahun hadapan akan ada kurikulum barulah, iaitu kurikulum persekolahan 2027. Jadi kita nak memastikan apa yang dirancang dalam dokumen kurikulum kita itu dapat direalisasikan di dalam kelas, dan cabaran itu kita perlu atasi lah. Jadi sebagai pendidik kita perlu mencari jalan untuk menyelesaikan sebarang isu yang menjadi cabaran dalam proses PDP lah. Dan cabaran-cabaran ini kita perlu juga selesaikan melalui pelaksanaan RPI, Rancangan Pendidikan Individu lah, yang mana RPI ini perlu selari dalam proses pelaksanaan PDP. Jadi prospek ni insyaAllah akan berlaku dalam 2 fasa. InsyaAllah saya juga akan cuba hadir dalam sesi-sesi yang akan dilaksanakan lah. Kalau saya tidak boleh hadir ke semua 12 buah sekolah, insyaAllah saya akan hadir lah. Akan mencari masa untuk hadir ke sekolah-sekolah yang berkenaan. Kalau boleh saya nak hadir ke semua sekolah lah yang terlibat, sama ada semasa fasa 1 ataupun fasa 2 lah. Jadi kita harapkan agar program prospek ini akan dapat mencapai kejayaan dan mencapai matlamat lah. Jadi kejayaan ini tidak akan dapat dicapai tanpa pelibatan dan komitmen semua pihak lah. Jadi kami menuntutlah komitmen semua pihak, termasuk juga ibu bapa lah. Selain daripada kita di peringkat sekolah, iaitu guru besar, penolong kanan, guru-guru, kita juga memerlukan pelibatan aktif juga dalam kalangan ibu bapa. Okey, jadi dalam sesi taklimat nanti akan diperjelaskanlah apa yang kita akan laksanakan sepanjang prospek nantilah. Jadi saya harapkan agar prospek ini akan menjadi pemangkinlah kepada kualiti pelaksanaan pendidikan khas di negeri Kedah, serta menyumbang secara langsung kepada kemanjadian murid berkeperluan pendidikan khas. Okey, jadi kita nak murid-murid ni akan cukup bersedialah, terutama sekali di sekolah rendah, untuk orang kata apa,
masuk ke cabaran seterusnya ke sekolah menengah nanti, dan kita akan cuba untuk memastikan kebolehpasaran KPI kebolehpasaran murid-murid berkeperluan khas ini dapat kita capai lah. Okey, kita adalah at least kalau kita tak boleh nak mencapai orang kata apa, kejadian murid yang maksimum, sekurang-kurangnya pencapaian secara minimum ikut keupayaan murid itu kita boleh buatlah. Jadi antara agenda utama dalam PPPM 2026-2035 ni yang akan di-launching ini ialah literasi dan numerasi. Jadi walaupun anak-anak kita berada dalam keadaan ketidakupayaan, ada isu, kita akan cuba juga untuk memastikan anak-anak kita ini sekurang-kurangnya literasi dan juga numerasi yang asas ini dapat kita capai lah. Selain daripada itu juga, antara agenda kita ialah untuk supaya anak-anak murid kita ni berkemahiran lah, mempunyai kemahiran yang dalam bidang-bidang untuk tujuan kebolehpasaran. Okey, jadi sama-sama kita mendengar taklimat yang akan disampaikan oleh pegawai 3PK kita dalam menjayakan prospek 2026. Okey, sehingga setakat itu dululah daripada saya. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.